Kita duduk depan air terjun. Okay geng, selamat pagi. Okay, hari ni hari ke-5 aku berada di Thailand lah. Dan ni aku berada di Pekan Nakhon Si Thammarat. So aku tidur di sini dengan jumpa Brokin semalam ni. Okay, lah ni pukul 11.23. Ni aku set waktu Malaysia tau. So untuk hari ni aku ada 2-3 tempat aku nak kutip. Salah satunya air terjun lah. Air terjun, pantai, lepas tu ada kafe, campsite. So cuaca ni agak mendung sikit ni. Pagi tadi hujan lah. Pagi tadi hujan, semalam pun hujan juga. Jom kita gerak ke checkpoint yang pertama untuk hari ni, air terjun. Tapi sebelum tu aku nak pergi makan dulu lah. Okay, jom kita gerak. Okay geng, jom kita makan dulu. Settle dah makan, jom aku nak gerak ke air terjun Wang Mai Pat, 28 km dari sini. Jom kita gerak. Alright geng, aku dah sampai dah di air terjun Wang Mai Pat. Kita boleh parking motor dekat sana. Ada tempat parking motor dan kita jalan masuk lah. Dalam 50 ke 60 meter untuk jumpa air terjun dekat dalam sana. So dia boleh mandi lah tepi-tepi ni. Ada ikan banyak oi. Tu. Ni dia punya suasana. So boleh mandi lah kat ni. Boleh mandi bersama-sama dengan ikan sungai. Dan sini ada macam kedai runcit dah. So sini ada mini air terjun. Dan kat dalam sana tu ada ikan guys. Tu dia banyak orang ikan. Oh ni dia. Banyak ikan tu. So kita boleh mandi bersama dengan ikan ni lah. Best juga suasana dekat sini. Ni dia kawasan kolam ni boleh mandi lah kat sini. Dan air terjun dia duduk atas sana kan. Tu dia ikan tu, nampak ikan tu. Dan sepanjang sungai ni kita boleh mandi lah sampai ke hujung belah depan sana tu. Dan kat bawah sana tak ada ikan lah. Ikan dia duduk atas sebelah sini. Ni dia besar-besar saya dah. So suasana dia macam ni noh. Kena jalan kaki masuk dalam macam aku kata tadi lah 50 ke 60 meter macam tu untuk sampai dia air terjun dekat atas sana. So jom kita jalan lagi kan. Dan belah belakang ni pun ada bilik ayak tu untuk nak salin baju apa semua. Dan kita akan jumpa mini ayak terjun dekat sini. Tapi tahun ni bahaya sikit lah kalau nak mandi pun. Dan ayak terjun dekat sini dia tak ada bayaran okay? Dia free. So jom kita tengok dekat atas lagi. Ni dia bahaya sikit tahun ni. Basah ni. So kena hati-hati lah. Ni dekat sini kita akan nampak lah mini ayak terjun dekat sini. Dan agak bahaya lah kalau hampa nak mandi dekat sini. Dia boleh turun sampai sana. Tapi dekat sana tu boleh mandi kan bersama dengan ikan. Sekejap kita tengok ni ayak terjun dekat depan ni lah. Tak jauh lah. Kita duduk depan ayak terjun. Lincin. Ni dah ayak terjun duduk depan aku ni lah. Tak aku tunjuk kat bawah. Okey. 1, 2, 3, jom kita layan air terjun Wang Mai Pat. 1, 2, 3, jom tengok view. Ni dia air terjun dia. So air terjun dia memang tak ada air geng tu dekat atas sana tu. Dia turun mai dalam 30-40 meter lah. Dia turun mai sampai ke sini. Dia ada kolam sini tapi kolam ni tak boleh mandi tu. Ada depa ada bor dia punya banner tu tak boleh mandi. So agak dalam ni bahaya ni. Dia air pusing.
Alright, lebih kurang macam ni. Saya kita keluar pada sini dan kita pergi belah pantai. Pantai lah untuk trip kali ni, pantai last sekali. So aku camping dan mungkin aku akan patah balik untuk camping di sini. Tapi tak tahu lagi. Kalau tak hujan aku akan camping di sini. Kalau hujan mungkin aku akan buka resort, check in resort dan tidur satu malam dekat sini. Sebab aku rasa rugi lah kalau aku main sini dan aku tak tidur di sini. Sini kawasan Kiriwung. Dan dia ada satu tempat lagi, Lan Saka. Memang suasana dekat sini memang best. Dan kawasan sini antara kawasan yang udara paling terbaik sekali lah dekat Thailand. Alright, itulah plan aku. Aku nak patah balik ke pantai dan akan patah balik ke sini untuk tidur di sini. Asal rugi kalau tak main tidur di sini. Ni dah yang tujuan dah. Jee, sampai. Woo. Okay geng, aku rasa aku macam nak tukar plan sikit lagi. Sebab belah ni hujan, nak keluar tak boleh ni. Hujan lebat lepas tu dari sini nak ke dia punya pantai tu ambil masa lebih kurang dalam 2 jam lebih. Lah ni dah dekat pukul 4 dah ni. So kalau pi 2 jam pukul 6 sampai. Lepas tu nak patah balik main sini pula kan 2 jam lagi. So mau tak mau pun pukul 9 pukul 10 baru nak sampai di sini. Dengan cuaca macam ni kan tak apa nak best lah. Nak naik motor sejuk. So mungkin aku tidur di sini lah, di Kiriwung ni. Esok pagi baru nak ke sana, ke pantai tu. Dan sebelum nak ke pantai tu mungkin aku akan ke Taman Negara dulu lah. Ada satu stamp lagi yang tak settle. Taman Negara Nam Tok Yong. Satu last untuk trip kali ni lah. So memang tak boleh pergi mana ni, hujan lebat ni. Lebat selebat-lebatnya ni. Okay. So aku punya plan macam tu lah. Aku nak tidur di sini. Nak tidur kat sini satu malam. Esok ni baru gerak ke sana. Dah sampai dah. Nak settle pasal tempat tidur sat. Okey geng, dapat dah tempat tidur untuk malam ni. So aku pacak kemah dekat Dewan ni lah. Dia dah macam Dewan ni. Ada bilik dekat sini, ada bilik resort tapi harga dia 600 baht. So aku tanya dia ada ke tak tempat untuk nak pacak kemah dekat sini kan. Dia punya owner dia kata ada, tapi dalam Dewan ni lah harga dia 150 baht untuk satu malam. So aku decide pacak kemah dekat sini lah, senang. 150 baht lah kan, daripada nak ambil bilik 600 baht harga tinggi sangat. So aku minta dia untuk pacak kemah kat ini lah. Dan dia bagilah 150 baht, tapi ni datang ni banyak sangat ni. So bilik ayak dia duduk bawah sana dan depan sini dia ada sungai lah. Ni tapi tak nampak lah waktu ni, tak nampak. Esok pagi aku tunjuk kat apa dia punya ni lindung sikit ni, lindung pokok, lindung apa ni kat bawah ni. Malam ni aku tidur seorang. Ni aku bawa barang semua mai tok ni lah. Dah dia bagi ayak ni 2 botol, lepas tu tisu apa dia bagi. Dia punya suasana dekat sini. Kat Dewan ni, dia macam Dewan lah. Dewan terbuka, lebih kurang macam tu lah. Dalam ni aku berada di Lan Saka, daerah aku kalau tak silap aku lah. Awal tu aku nak tidur di Kiriwung, tapi Kiriwung dia punya campsite dia mahal sangat. Ada yang 250, ada yang 200, ada yang 300 pun dah, 300 baht. Jadi agak tinggi sikit. Dan bilik dia dekat sana semua harga ribu-ribu kat atas semua. 1,200, 1,500, 2,500 baht lah, baht. Tak mampulah aku nak bayar untuk tidur satu malam. So dapat pacak kemah macam ni pun tak apa dah, 150 baht kira paling murah dah aku dapat. Yang lain semua 200 ke atas. Dan esok ni aku plan nak ke Taman Negara. Ada satu lagi Taman Negara yang perlu aku ambil stamp. Dan last lah untuk trip kali ni, Taman Negara Nam Tok Yong. Dekat ni lah, tak jauh lah. Lepas tu ada satu pantai lagi aku nak pergi.
Dan selepas tu tak ada apa dah. Trip esok ni mungkin hari last untuk trip kali ni. Tak ada apa dah, kita jumpa esok pagi. Dapat dah, tempat tidur untuk malam ni 150 baht untuk satu malam. Okay, so kita jumpa lagi esok pagi. Good night, bye bye.